Kalau you guys tengok bil kad kredit korang tiba-tiba naik, video ni untuk you guys. Hai, saya Tia. Kad kredit ni actually best, tapi kalau korang tak faham cara guna, korang boleh dikenakan bunga, penalti ataupun apa-apa cas tersembunyi yang bank tak cerita upfront dia apa. So cara nak elak cas-cas tersembunyi dalam kredit kad ni, first kali korang kena bayar full sebelum due date. Korang jangan bayar minimum je, kalau tak nanti bank akan charge interest 18% untuk setahun tau. Yang kedua, jangan tarik cash dari ATM, guna kad kredit. Ini bukan kad debit tau, setiap kali korang tarik cash terus kena charge plus dengan interest harian. Yang ketiga, elak bayar lambat walaupun sehari. Walaupun korang lambat bayar sehari je, boleh dikenakan late payment fee dalam RM10 ke RM100 tau. Yang keempat, jangan over limit fee. Kalau korang punya limit dalam RM5,000 dan korang guna dalam RM5,100, bank akan charge over limit fee. Yang kelima, fahamkan annual fee. Ada kad yang wave bila cukup guna. Tapi kalau tak cukup swipe, korang akan dikenakan charge tahunan dalam diam. Kad kredit ni bagus kalau korang tahu guna. Tapi bahayanya kalau korang guna kad ni macam kad magic. Tag kawan you guys yang swipe kad macam tak ingat dunia. Sehari seilmu, follow QL.